Yang suka mengatar aku tu kan. Suka buat-buat gelak semua tu. Banyak dendam-dendam panas kau. Masalahnya Ferry ni jadi kelakar gila. Dia gelakkan dia sendiri-sendiri. Tak, tengok diri sendiri kan. Baik tengok cermin je. Kau rasa terhibur? Yelah. Tapi memang kelakar, babe. Jihan Musa kita patut bagi tepukan lah kat Jihan Musa. Sebab apa? Jihan, kalau kita nak recap balik recap balik masa mula-mula meletup ada tahun 2012. 2012. Jihan buat parody untuk dari situ. Dan dari situ nama Jihan mula naik sampai ada Jihan Show. Wow. Alhamdulillah. So kau kena terima kasih kat kita orang tau. Terima kasih dah Nabi. Antara kontributor kepada kejayaan Jihan adalah meletup juga saya rasa. Ya betul. Saya pun rasa apa yang awak rasa tu. Okey. Okey. Tak payah. Okey. Jihan Show. Okey, Jihan Show. Setakat ni dah berapa episod dah? 3. 2. 2. Dua. Tak tengok kan? Tak tengok. Okey, sekarang dah 2. Sekarang dah 2 tau. Sekarang dah 2. Coming Khamis ni. Episod ketiga. Coming Thursday. This coming Thursday. Ada Hairul Hazrin. Kenapa kau akan jak semua jantan? Okey, sebab Jihan Show ni Habis mana ni Lofa? sebab dia perempuan. Taklah, show dia InsyaAllah kalau di second season mungkin Nilofa kita akan tampilkan sebagai pemain tetap. Ikut jadual je lah. Pemain di game ke apa ni? Bukan game. Dia gabungan sitcom dengan talk show. Sitcom dan talk show. Fahamkan, benda kalau kita salah perbualan kita boleh kena game. Jadi kita anggap dia permainan juga. Faham. So satu konsep yang saya rasa agak baru lah. Lain sikit daripada yang lah. lain. Kita nak buat benda yang lain sikit kan. Betul. So saya sebenarnya nak sangat buat talk show. Kira impian jugalah. Tapi macam saya rasa macam belum bersedia lagi. Ni adalah semi talk show lah. Yes, jadi sebagai permulaan kita cuba jadikan dia permulaan. Jadikan dia 2. Kira sitcom dengan talk show. Talk show. Nak buat ngali. Okey, dalam talk show ni apa topik-topik perbincangan yang korang cuba kupaskan? Dia ada macam-macam topik lah. Ada 13 episod, 13 cerita. Tapi basically dia lebih kepada cerita-cerita pasal perempuan. Okey. Orang serius tak serius? So kalau kena Jihan ni tak pernah serius, semua melawak, suka mengarut. So dalam tu adakah serius perbualannya? Sebab dia pun untuk tayangan Astro Warna kan. Betul. So tak perlu nak serius sangat. Tak sangatlah. Dia santai. Dia punya topik-topik perbualan tu pun tak adalah macam menjurus ke arah macam wanita ini. Tak adalah. Tak perlulah. Dia jangan santai je. Pandangan lelaki terhadap perempuan. Sebab tu kita ambil guest kita kebanyakannya semua lelaki-lelaki elok. Kau tak elok sangat lah maksudnya. Dia orang jemput. Tapi kalau dari muka yang jemput, yang elok ni takkan nak pergi. Dia sentuh. Takkan tak. Nak kita ungkit ke? Kita panggil tak datang? Itulah. Tak ada. Sebenarnya saya nak datang. Saya nak datang. Tapi hari tu ada program yang lebih elok. Apa? Programnya akunya tu lah padan muka tu yang kau jadi aku punya kontestan tu. Apa cerita semalam punya show tu? Tak tengok kan? Jadi tak sama juga. Semalam kita kerja kan? Tanya akulah. Macam mana? Aku pun tak tengok. Aku buat je. Tapi semua orang tengok kan? Semua orang tengok kan. Yang padan muka tu kan. Kau Best. ni Best gila. yang encourage orang untuk tengok show Bukan, sendiri. we are too busy with everything else. Sebab tak betul. Sebab kita ni bekerja untuk memberi hiburan kepada penonton. So biar penonton tengok. Alasan kau lah. Record boleh kan? Record balik kan tengok. Alah, dia pun dapat tengok show orang bila demam. Macam mana? Demam je. Tengoklah apa yang ada. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat? Okey. Nampak macam sama umur je. Nampak macam sebaya. Bukan kita orang yang tua, Kak Jihan nampak muda. Memanglah. Bagus juga ni. Dah training tadi takut ke siku. Kita dah Pandai. Sebenarnya kombinasi korang ni dalam filem, Bukan filem. Super Tele. Super Tele. Boleh. Super Tele. Kasut bola bola. pink. Kasut bola pink. Bola pink. Korang punya karakter kena pandang peti. Dua-dua ni. Apa dosa yang kau buat sampai kena panah peti tu? Saya tak tahulah, dia jahat sangat dengan saya. Dia yang cari pasal dekat. Belum apa-apa dah gaduh laki bini ni. Jangan bergaduh kat sini. Tapi dalam cerita tu pun memang karakter aku macam ni. Dah. Kat dalam cerita tu. Mak dia. Jadi mak lah, jadi mak saya. Kau jadi mak. Itulah saya macam saya marah lah dekat production tu. Kenapa boleh jadi Kau mak? marah production tu. Dia jadi kakak. Tak, kau ni sebenarnya mak ke kakak? Mak Andam. Pernah dengar mak kau. Jangan pau abah kau dah hilang lah tadi. Tadi ada pau abah. Kau jangan main, ada dua-dua ni mak abah semua ada. Okey, apa sinopsis cerita ni sebenarnya?
Okey, sebenarnya cerita ni kita orang nak terapkan supaya kita saling memahami lah antara lelaki dan juga perempuan. Bagus kau budak ni. Tak sesi aku didik. Elisa cakap pula. Jadi perjalanan cerita dia mengisahkan dua orang Kawan. dikirakan kawan tapi tak pernah rapat langsung. Saya minat makeup, minat berlakon dan dia memang minat dalam bidang bola. So dia tak sama lah. So memang Memang kita bidang orang lain langsung langsung. berbeza langsung. Memang berbeza lah. Kau lelaki kau Sama je maksud dia. Okey. Okey, kena pandang petik. Kena pandang petik, lepas tu tertukar badan. Tertukar badan. Maksud ni roh masuk orang ni mana? Sebab ni dia Kau kena jadi pengkit, kau jadi tomboy. Macam tu? Tak, dia jadi tomboy. Saya jadi Kita tomboy sama lah. Oh, Dia dengan tomboy sama lah. Lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. terbalik dah. Sebab. Aku Okey, dah Jihan, confused. bila boleh tengok ni? Bila Bila boleh ni, Jihan? subscribe? Bila Kita orang dah mula ditayangkan ditayangkan. masa 9 Mac. 9 Mac. First exclusive. Ini jenis yang tak tengok juga ni. Tak Come on, beli okey RM15 90 sen. Itu Berapa je lama lah. tahan? Berapa lama tahan kalau beli? 2 hari. Cik baik betul. Extrovert, kau nak bijak lagi record. Record pun dia hilang juga. Dia hilang. hilang. Dia akan juga. automatic delete. Tak apa nak bijak lah. Engkau kena kod betul kau Benda macam tu pun nak rekod. Macam breakfast kat Jihan je tu, RM15 90 sen tu. Macam mana budak ni? Ada apa lagi didik ni? Ada apa lagi Abang Bil nak tanya? Apa lagi yang menarik bagi tahu kat penonton kenapa dia orang kena beli cerita kau. Kenapa kau kena beli sebab dekat Instagram saya macam saya tak tunjukkan saya punya watak perempuan lah. So dekat situ korang boleh tengok saya 100% perempuan lah. Buat sikit, Lain. teaser sikit. Okey, macam kalau lelaki dia kalau macam tak nak lah. Tapi bila perempuan tak nak lah. So Dia lari pun ada keping. perbezaan. Lagi, perempuan main lagi. bola, lagi Main kepit. bola sambil keping. Janganlah nanti dia jadi adik-adik. Tak apa. Yang penting tengok Okey. je lah. Sebab selain daripada kita orang ni ada Taukik. Ada Taukik. Kelakar. Taukik dan lelaki aku lah. Dan suami kau. Lepas tu ada Farida Imran dengan Rashidi Ishak. Lepas tu ada Alisa. Ada Alisa Alisa apa lagi dengan- dah? Okay, thank you Wow. so much guys. Alright, tepukan Tengok untuk kasut Jihan bola Musa, pink. Yep. Wafi dan juga Erisa.